Benda-benda macam ni lah yang KPM kena fikir. Bukan awalkan persekolahan bagai tu, kan? Okey, pernah tak kawan terfikir, kenapa dari kecil lagi ada budak yang selalu dibagi peluang dan ada budak yang selalu diletakkan baris belakang? Kenapa yang pandai makin pandai, yang lemah makin lemah? Adakah ini cerminan realiti masyarakat hari ini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Okey, hari ini aku nak bercakap pasal sistem sekolah kita. Bukan pasal murid, bukan semata-mata pasal cikgu, tapi pasal sistem yang kita anggap normal, padahal sebenarnya ianya zalim tanpa kita sedar. Dengar, kebanyakan sekolah kat Malaysia ni, murid disusun ikut prestasi akademik. Okey, kelas nombor 1 yang paling pandai, kelas belakang yang paling lemah. Nampak logik kan? Satu mesti ke atas, yang last mesti paling bawah. Kononnya senanglah nak mengajar, kan? Tapi apa yang orang tak cakap ialah bila kita asingkan murid ikut prestasi, sebenarnya kita juga dah asingkan peluang diorang. Dan yang paling bahaya sekali, budak seawal darjah 2 atau darjah 3 dah didoktrin kalau duk kelas bawah maknanya kau memang tak pandai. Kawan-kawan tanya, kau kelas mana? Kelas bawah. Bodoh. Perbualan macam ni pun boleh berlaku di kalangan mak bapak juga. Bercerita pasal anak-anak diorang. Sekarang aku nak tanya soalan jujur kat korang. Siapa yang paling untung dengan sistem ni? Jawapan dia, sekolah dan sistem penilaian. Bukan murid ya. Diulang, sekolah dan sistem penilaian. Bila kejayaan sekolah diukur dengan KPI, berapa peratus pelajar yang dapat grade A, ranking peperiksaan peringkat daerah, negeri, negara, kan pelajar terbaik SPM peringkat daerah, negeri, negara, dunia, alam semesta, automatic attention akan pergi kat murid atau pelajar yang mudah naikkan angka-angka tu. Bukan semua guru jahat, bukan semua guru pentingkan diri, tapi sistem di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia letakkan pressure supaya keputusan sekolah nampak cantik. Bukan kerajaan sekarang ni, ini daripada dulu ni. So, murid lemah jadi apa? Ia jadi kes yang susah, jadi kes yang buang masa. Sedangkan, diorang ni lah yang paling perlukan cikgu. Bukan budak-budak kelas atas yang perlukan tambahan kelas tambahan. Bukan budak-budak kelas atas yang perlukan tambahan ulang kaji. Bukan budak-budak kelas atas yang perlukan bantuan untuk dapat daripada A- ke A+. Ada cikgu sanggup buat kelas tambahan kat rumah. Dia jemput budak-budak yang dah confirm dapat A+. Berbanding dengan budak-budak yang masih tercari-cari jalan untuk sekadar lulus. Sekarang ni aku tengok cikgu-cikgu lebih sedih kalau ada pelajar yang selalu dapat A+, tiba-tiba turun jadi A-, berbanding dengan pelajar yang langsung tak pernah lulus sepanjang di sekolah kat situ. Bila budak kalau letak dalam kelas belakang bertahun-tahun sebab dia lemah, apa yang jadi? Diorang akan mula percaya yang dia tu memang bodoh azali. Belajar ni bukan niche aku lah, bukan niche aku. Tak guna usaha. Memang aku bodoh. Kalau budak-budak berfikir macam tu, bukan salah budak tu tau. Ni bukan budak ni bukan hidup seorang-seorang kat muka bumi ni. Dia ada mak bapak, ada cikgu yang abaikan dia. Mak bapak jangan cakap betul ni, betul. Korang pun sama juga, termasuk aku. Kan? Dengan kawan sekelas pun semua sama nasib dengan dia. Tak ada role model yang nak diikut. Langsung tak ada vibe aku boleh berjaya dalam kelas tu. Ini bukan kebetulan. Ini dipanggil self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy maknanya jangkaan awal terhadap seseorang menyebabkan layanan dan tindakan yang akhirnya membuat kepercayaan itu menjadi kenyataan. Sistem dah jangka dah budak kelas belakang ni akan gagal. Dan akhirnya mereka betul-betul gagal. Paling mengecewakan, sistem akan cakap, nampak tak? Memang dia lemah. Kita tak boleh buat apa-apa. Kan? Padahal sistem tu sendiri yang cipta kegagalan. Dan bila besar nanti, diorang ni akan tercici awal. Kerja gaji diorang pun rendah. Anak-anak diorang masuk sekolah yang sama. Ditakdirkan lemah dalam pembelajaran, dapat sistem yang sama. Dan kita ni ulang balik. Pasal tu aku berani cakap, sebab itulah kemiskinan diwarisi. Bukan sebab malas, tapi sebab peluang disekat dari sekolah lagi. Kalau dapat anak-anak yang pandai itu lain lah kan. Tapi dalam 1,000 orang miskin, berapa orang amalina je yang kita boleh jumpa? Sekolah sepatutnya jadi tempat budak yang kurang bernasib baik dan lemah tu dapat peluang kedua. Tapi apa yang jadi hari ini? Sekolah telah menjadi tempat yang pandai diperkukuhkan, yang lemah disisihkan secara senyap. Sekolah jadi tempat cari fame. Nak jaga nama sekolah, pengetua nak naikkan ranking. Kalau kita terus diam, maknanya kita sebenarnya bersetuju dengan sistem ni.
Jadi soalan aku kepada korang semua yang tengok video ni, kalau anak korang diletak dalam kelas paling belakang pasal dia lemah, adakah korang rasa ni adil? Sila komen. Yang pandai makin pandai, yang lemah terus lemah. Bukan sebab tak berusaha, tapi sebab dari awal lagi diorang dah ditunjukkan tempat diorang memang dekat belakang. Benda-benda macam ni lah yang KPM kena fikir. Bukan awalkan persekolahan bagai tu, kan? Dah lah nak masuk awal tu ada penilaian lagi. Makin awal lah diorang diajar cara berkasta, kan? Didi, kau pandai cakap je tapi solution tak ada. Okey, aku bagi. Okeylah, kita kekalkan sistem. Siapa pandai kat atas, yang lemah kat bawah. Mungkin dah tepu sangat dah, tak boleh nak tukar. Kan? Apa yang kena ubah kat sini? Mindset. Kelas lemah bukan kelas buangan, tapi kelas intervensi utama. Bantuan awal dan terancang. Prinsip baru dia, jadikan kelas paling bawah, kelas yang paling banyak sumber yang kena disediakan. Kalau sekarang ni, guru power mengajar kelas depan, guru baru, guru penat kena ajar kelas belakang. Kita terbalikkan. Guru terbaik wajib di kelas paling lemah. Guru berpengalaman wajib mengajar kelas prestasi rendah. Kalau boleh jadikan syarat naik pangkat, biar dia rajin sikit ajar murid-murid yang kelas bawah tu. Murid lemah ni bukan kurang potensi, tapi diorang ni kurang sokongan je sebenarnya. Lepas tu, KPI guru dan sekolah berdasarkan kemajuan. Bukan ranking ataupun apa 1, 2, 3. Tak ada. Ini perubahan paling penting. Kalau sebelum ni KPI ikut berapa yang dapat A, peratus lulus, ranking kan. Cuba buat KPI lain. Berapa ramai murid kelas bawah yang naik tahap? Berapa ramai murid gagal yang tiba-tiba lulus? Dan berapa ramai murid lemah yang kedatangan dia penuh? Itu contoh. Kalau murid dari markah 20 jadi 50, tabalkan sebagai kejayaan yang besar. Bagi dia pingat. Walaupun bukan dapat A. Ada banyak lagi cadangan. Macam kelas campur. Kan, bagikan pada 3 kumpulan. Kumpulan A mahir. Kumpulan B sederhana. Kumpulan C perlukan sokongan. Cikgu ajar topik yang sama. Tugasan ikut tahap. Siapa markah yang baik, boleh naik kumpulan. Contoh dari C, pergi naik kumpulan B. Kan? Yang pandai tu tak apalah. Duduk sekelas dengan budak tak pandai. Boleh ajar dia orang, kan? Kalau pembelajaran lambat, pasal tunggu kumpulan yang perlukan sokongan tu, yang pandai boleh tolong cikgu cepatkan. Lepas tu, jangan tunggu budak-budak gagal dulu baru nak bantu. Kan? Buat saringan literasi dan numerasi, darjah 1. Kenal pasti murid yang lemah dan buatkan kelas sokongan khas 2 ke 3 jam seminggu. Fokuskan membaca dan kiraan asas. Lepas tu letak kaunselor ataupun satu guru untuk 10 orang murid yang ada masalah selain belajar. Kan? Masalah lain lah, masalah kemiskinan ke apa. Lagi, sediakan laluan selain akademik. Tanpa stigma, tanpa label. Budak pandai dah dibiasakan wajib ambil aliran sains, biologi. Suka hatilah kalau pandai tapi nak ambil sastra, apa masalahnya? Ini yang menyebabkan cita-cita tak sama dengan kerjaya. Budak tu tak minat sains tapi pandai. Cikgu dia suruh ambil sains. Lalas dia gagal pasal tak minat. Itulah masalah sekarang. Aliran lain selain daripada akademik, diorang pandang macam tong sampah akademik je. Bukan pilihan bermaruah pun. Aku tak cakap sistem kelas ikut prestasi ni kena dihapuskan. Okey, aku cakap cara kita layan kelas bawah tu perlu dirombak lah. Perlu tengok balik, perlu kaji lagi sekali. Kalau kelas paling lemah masih dilayan ala kadar. Sekolah bukan lagi alat mobiliti sosial, tapi tempat kekalkan jurang antara pelajar. Aku nak perkenalkan ketiak. Jangan risau, memang sebutan dia ketiak. Tapi ketiak yang ni bukan punca masalah, tapi inilah penyelesaiannya. Perfume on the go ni saiz dia 10 ml. Masuk poket boleh, masuk beg boleh, masuk dashboard kereta, lori pun boleh. Wangian tahan lebih 8 jam bergantung apa yang korang buat dan dekat mana korang berada. 3 semburan sehari boleh tahan dekat 100 hari. Untuk lelaki ada, untuk perempuan pun ada. Bau maskulin ada, bau manis ada, bau fresh ada, international brand punya bau pun ada juga. Ni sebenarnya projek khas bulan puasa dan raya. Tapi kalau sambutan okey, apa salahnya aku nak sambung sampai raya tahun depan kan? Nak pergi bazar ke, nak pergi terawih ke, open house ke, biarlah kita wangi dulu, baru kita buat perangai. Link aku letak dekat caption Lepas ni bau ketiak tak seperti yang kau bayangkan sebelum ni.